waktu tengok poster ni aku terkejut, babe. Kau tengok kiri kanan. Mana yang lagi elok ni? Kiri ke kanan ni? Dua-dua tak ada baju. Bukan itu yang masalah kat sini. Kau tengok siapa pelakon-pelakon dalam filem ni, weh. Alang-alang tu, babe, kita tengok sekali dengan trailer dia tau. Bron Palare, hello. Larissa pun ada. Bagai ibarat sebuah bahtera yang besar. Walau apa pun terjadi, kita tetap saudara. Kita ini nampak Marga ni macam geng-geng mafia, guys. Kau ataupun yang lain-lain ni nak sangat kursi. Aku dah kata. Kalahkan aku dalam tarung. Berebut kerusi, babe. Siapa paling tiara? Kena bertarung. Aku bukan yang sabun kau. Mana Encik Badrul? Fighter dia dah sampai ni. Nampaknya fighter-fighter dia semua pelakon muda, Wow. Saya nak menang. Dia tak tengok benda lepas. Tak ada mati. Kau berlawan balik. Itu je yang aku boleh buat untuk dapat sebanyak ni. Ada kina semua. Aku lagi rela mati. Itu kali sial tu. Bila aku naik nanti, orang yang pertama aku keselesaikan. Game aku tak sehalus engkau. Imagine Ron, Arifin, Kau tu pengecut setiap kali kau geng-geng muda ni semua ada dalam cerita ni, babe. Mana baju dia? Nampak macam promising, macam hello. Tunggu jap. Adi smile, Amri. Hello. Okay. Kalau kau tengok trailer dia macam kau dah faham apa yang berlaku. Kau dah boleh agak cerita ni pasal apa, macam mana. Cerita berebut kuasa tahta. Dan tarung tu adalah gelanggang yang diorang kena berlawan. Tarung ni akan keluar dekat Pawagam pada 7 Mei 2026. Nampak action, nampak ada cerita dekat situ. Nampak helok, nampak promising. Aku tak sabar nak tengok. Kau dah layan ke?